Okay, Assalamualaikum, selamat datang ke channel YouTube saya. Hari ini kita ride ke Betong. Sekarang kita berada di Petronas Pangkalan Hulu. Kita akan masuk Betong hari ini. So hari ini kita ada 6 biji motosikal, motor campur-campur, 2 biji GTR 1400cc, 2 biji W motor 250cc, Y suku, dan yang paling slow SYM Husky 150. Ok, sekarang kita berehat sekejap, top up minyak dan regroup di Petronas Pangkalan Hulu. Semua ahli-ahli semua tu. Kita RV di RNR Rawang jam 4 pagi, tapi sebenarnya kita bertolak jam 5.30 macam tu, baru kita bertolak daripada RNR Rawang. Kita berhenti top up minyak di Arena Tapah, Petronas Arena Tapah, dan seterusnya kita berhenti sarapan di gerai selepas tol Kuala Kangsar, bawah jambatan. Lepas tu kita terus ke Pangkalan Hulu lah. Steady. So sekarang ni kita nak ke balai untuk cop dokumen. Sebab apa bang? Sebab motor dan nama owner. So surat wakil semua dah siap, kita kena cop nak balai Pangkalan Hulu. So lepas ni kita terus masuk border lah. Alright. So see you. Okey, peringatan untuk semua. Selalu juga JPJ dan polis trafik ni buat roadblock sebelum kita masuk border. So pastikan dokumen semua cukup lah. Di Immigration Malaysia, kalau kita cop pasport, kadang kena turun motor, kadang boleh drive thru sahaja. Kat sini tak banyak kerenah dan juga pemeriksaan. Kita cop pasport dan boleh terus masuk ke border. Okey, betul-betul sebelum pagar border selalu juga polis buat roadblock kat sini. Okey, kita berada di Batu Sempadan, Malaysia, Thailand. So kita akan masuk ke Immigration Thailand untuk cop pasport di sana. Di Immigration Thailand kita serahkan pasport dan borang TM2. Seterusnya di Custom Thailand kita serahkan pasport dan juga geran motor. Okey, akhirnya selesai dan kita dengan rasminya masuk ke Thailand. Okey, kita dah sampai Betong. Sekarang kita berada di hotel kita. Okey, ini nama hotel dia, The Beginning. Alright, nanti kita review bilik pula. Sementara nak check in, kami pergi tukar duit di money changer. Okey, kita berhenti makan tengah hari di restoran Nan. Restoran Nan AA. Okey, ni ke tempat favorite jugalah. Rider-rider datang makan kat sini. Okey, jom kita tengok. Okey, lokasi restoran ni terletak di lorong hadapan Pasar Besar Betong. Order makan dengan Abang Nan, owner restoran Nan Tom Yum. Kat sini banyak juga menu dia, so kita makan hidang lebih puas lah. So ada menu yang tak pernah kita cuba lagi dekat Malaysia. Okay, kita review bilik tu. Oh, dia bilik besar . Harga bilik hotel ni satu malam 950 baht kalau hujung minggu. Kalau hari biasa dia murah bilik sikit. Besar, ada balcony. Tu restoran Hafiz Tom Yum, Hotel Butterfly, 7E pun dekat. Kedai Route 41 410 pun dekat sana. So parking motor kat sini aje. Okey, katil pun besar, selesa. Ni roommate saya. Jantan lah, bukan perempuan. Kita tengok toilet dia. Okey, toilet pun cantik, selesa. Dah selesai makan tengah hari, dah lepas check in, kami keluar mengopi di salah sebuah kafe di atas terowong Mongkik. Kafe ni menarik juga, tak ramai orang Malaysia minum kat sini.
Dia macam kafe hipster lah kat sini. Okey, nak pergi ke kafe rooftop tu. Daripada terowong tu kita naik ke kiri. Lepas tu kita naik ke atas ni. Lepas tu kita naik tangga ni. Itu dia kafe dia. Okay, sekarang kita nak mengopi di rooftop coffee ya. Kita tengok ni signboard. Terbaik Terbaik. Tu siap ada tulis welcome to Betong City, selamat datang Jawi. Macam mana? Mana sih? Clear. Terbaik kat sini. Terbaik ya. Duk masuk Betong selalu tapi tak pernah datang sini tau. Ini first time datang. Memang best lah aku banyak kat sini. Alright, jom kita tengok kat atas pula macam mana. Nampak view Betong tau. Nampak view Betong. Ni kira tak atas lagi tau. Dia kena ada atas lagi kat atas tu. Nombor tu. Dia ada atas lagi. Lagi terbaik. Okey, jom kita tengok. Kita jom. Kita buat order dulu kat sini. Kopi mana yang sedap tadi, Dek? Ini Asian. Asian? Ya. Alright. Apa beza dia, Dek, tadi? Dia nak lemak pada latte sikit, kopi yang nak kuat pada latte. Alright. Bagi satu lah, Dek. Ya. Tapi nak sejuk. Sejuk. Kurang manis dua. Okey, kita mari Betong, kita support kedai adik ni. Adik nama apa, Dek? Dan nama Anas. Anas, yang belakang tu? Suhaimi. Suhaimi. Mak boleh cakap Melayu semua, orang Melayu kita. So kita datang support kedai dia. Right? Okey, mana sih? Ini tempat baru ke? Ini tempat yang dipanggil rooftop Betong area. Di sini sila kita datang. Yang bestnya sebab kita nampak panorama tu. Panorama Pekan Betong. Sebahagian lah, tak kata semua pekan tu tak nampak. Sebahagian daripada Pekan Betong tu nampak lah kat sini. Terbaik lah sini. Selama masuk Betong berkali-kali, kita tak pernah datang. Ini baru explore dapat. Ini dia. Tak hujan dah. Tak hujan dengan angin yang rasa Sepoi-sepoi ni. Di atas ni. Okay. Kita tengok view lah. Alright. Tengok bawah kan tu. Alright. Best lah. Sini dah terbaik lah. Alright, makasih Alright. Kita tengok view. Ni semua tu bukan Betong. Okay, ni rooftop dia. Ni anak-anak muda semua ni, hipster semua ni. Yang mana tak ada gula, Dek? Gula kosong besar. Yang ni ada lah. Alright, terima kasih. Okey, sekarang kita berada di atas rooftop cafe. Nama cafe ni cafe ya. Okey, dia macam ni je. Dia asalnya bangunan lama. Lepas tu tuan cafe tu dia sewa ataupun dia beli macam tu lah. Lepas tu dia buat cafe. So kita boleh tengok view Betong dari atas ni. Dari luar dia tak dekor sangat bangunan ni. Sebab bangunan ni nampak macam bangunan lama. Memang sebelum ni bangunan ni lama dah ditinggalkan. Tapi di dalam dia dah renovate cantik, jadi kafe lah. So ni tempat orang selalu bergambar tu. Dekat atas tu yang gambar tangan macam tu. So ramai orang tak tahu sini. Tapi memang orang Betong memang banyaklah lepak sini. Okay, kita tengok view atas rooftop macam mana. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ni kita jalan-jalan cari sarapan. So kita berada di depan hotel. Ni Hotel Butterfly.
Yang ni Hotel The Beginning. Okay. Ini right roti canai. Tak, roti canai, roti telur, roti pisang, roti jantan, roti goyang. Semua ada kat sini. Right, kita cuba. Ni nasi lemak pun ada. Nasi lemak ada. Kuih-kuih. Ini pulut. Pulut kot. Ni apa kak? Pulut sambal udang. Okey. Roti canai, roti banjir, roti pisang ni bukan pasang. Roti double, roti kahwin. Kahwin roti apa pula? Roti jantan. Kak, roti kahwin ni macam mana kak? Kahwin 1 telur 1 kosong. Oh, okey. Ni roti pasang ke roti pisang? Pasang ni. Pasang dia apa? Pasang. 2 biji. Kosong, 1 telur mata. Okey. Kita pergi tengok kedai sebelah pula. Oh, ni jual ayam. Ni nasi komok. Nasi komok. Nasi komok berapa dek? Ni 10 baht, 15 baht, 20 baht. Oh, dia tengok ayam ah. Oh, tengok. 10 baht, 15 baht, 25 baht. Oh. Kalau ayam saja? Ni 10 baht, 15 baht, 20 baht. Oh, sekali dengan nasi lah. Ayam saja. Oh. Nasi 10 baht. 10 baht. Macam mana abang nasi? Nasi lemak dia sama tak macam kita? Belak. Jadi. Jadi ya? Pagi ni kita cuba nasi lemak betung. Dua orang ni dah makan dah. Macam mana? Dah. Dah Dah baik dah. Alright. Oh, ada ikan bilis Telur je tak ada. Ada. Ada? Tengok ada telur. Oh, ada telur sama macam kita punya. Kita cuba roti sarang burung. Macam ni lah. Dia punya kari ayam. Dia memang buka kedai. Memang dia ada kedai. Dia ada kedai makan. Sekarang saya berada di pasar pagi. Pasar pagi dekat Sukan Betung yang memang terkenal ni. Jom kita tengok. Jam ni dah. So sini pasar banyak orang Islam niaga sini. Dia tengok apa ada kat sini. Makanan sini sebabkan yang peniaganya Muslim jadi kita boleh makan dengan tanpa was-was lah. Okay, ada juga jual baju bandel. Pasar ni nama dia Pasar Banang Sani. Banang Sani Market. Banang Sini. Banang Sini Market. So kat sini ada pasar basah juga kat bahagian sini. Kat situ ada jual ikan, sayur. Ada jual petai. So kat sini ada dua bahagian lah, pasar basah dengan pasar kering. Ayam. Cincin berapa kak? 15 je. Ha? 15 je? 150. Oh, 150. 15 kok. 150 kok. Okey lah. Tengok ada jual sayur. Banyak kalau malam ni
Ni kaki lembu kan. Pasar ni dinamakan Banang Sini Market. Banang Sini Market. So kat sini macam-macam ada. So dia ada pasar basah, pasar kering, baju bandel, dan kebanyakan dia orang Muslim lah yang berniaga sini. So kita boleh jalan-jalan tengok, nak beli sayur, nak beli apa. Tapi nak beli sayur, nak bawa balik Malaysia masalah sikit lah. Oh, cendol pun ada sini. Oh, kuih ketupat pun ada, lemang pun ada. Oh. Okey, inilah pasar Banang Sini Market. Dari Pekan Betong cuma dalam 5 minit saja daripada Pekan Betong. So kawasan ni kawasan Melayu. Kawasan Melayu dan Muslim. So memang ramai lah kat sini. So ke sana nak pergi ke airport. Dan ke sini menghala ke Pekan Betong. Bangun susah. Susah, dia tak ada malam-malam. Mana yang tak, apa yang tak bangun? Kita tak bangun kan, benda yang tak bangun. 50. Bang, air satu bang. Air satu boleh. Pakai isi? Okey. Berapa kok bang? Kalau satu 25 baht. 25 baht. Kalau tiga tu saya bagi diskaun lah. Ni dah ramai ni semua kawan-kawan saya ni. Kira diskaun tak? Dia ambil 3 butir yang ambil 50 baht. Oh, kena sekali ambil. Kena tunggu nasi lah. Lain tak ada bang. Sini lah. Tunggu nasi sekejap. Macam-macam. Tunggu kawan ni kita lagi. Kita singgah minum air kelapa. Murah kat sini. 3 biji 50 baht. Depa dah. Oh, depa 3. Tu lah. Tu aku ambil 3 tu. Alright. Air kelapa. Kita tengok rokok daun . Rokok daun. Bila beli baru dia potong. Dia tak basah. Dia tak sama Malaysia pakai Jawa yang Jawa. Niaga pun Melayu kita. So kita boleh datang ke pasar Banang sini untuk support orang-orang kampung sini. Malaysia ya celuk ubat, ini tak celuk ubat. Ni dia potong lagi. Malaysia ya tahan. Pasal apa? Dia celuk ubat, dia mau kering kan. Tapi dia pula. Tapi hak sini dia tak celuk ubat. Originalnya. Kali-kali kita cakap. Ada satu potong satu berapa? satu potong semua ni. Oh, dah semua satu dia kena beli ya. Oh, dia kena beli semua ni. Oh, okey. 25 baht kan. Yang mana paling mahal? Ya. Yang mana paling mahal? Tembakau. Paling mahal yang ini kok mau. Oh, dia kena pening ni. Oh. Tengok. Ini berapa bang? 80 baht. 80 baht. Ini kira grade apa dia? Ya. Ini kira grade apa dia? Ini ori ya. Ori ya. Oh, dia tak ori. Ini ori juga tapi kalau tu pakau ni ini tak kah. Tapi ya bagus dah. Kecil. Tak bau ya? Nak rasa manis-manis. Cara potong, tengok ni bahaya ni. Baik boleh ah. Bayang you. Oh, cekak dah. Oh, cekak. Tangan bisa ni. Dulu habis agak ni. Habis ah. Kena ah. Kena juga. Biasa. Dik, nama apa dik? Ada ha? Okey, kalau nak beli rokok daun dengan tembakau ni boleh jumpa adik Adha ni. Depan pasar Banang Sani. Pasar sana, kedai dia kat sini. Ada beberapa jenis tembakau. Harga ikut pasaran. So tak boleh nak cakap lah harga berapa. So hari ni harga lain, nanti akan datang mungkin murah, harga lain. Macam tu lah. Dia ikut musim. Musim hujan tembakau mahal sikit. Selesai jalan-jalan di pasar pagi, kami bergerak ke pasar besar Betong pula. Pasar ni terletak di tengah-tengah Pekan Betong. Jom kita tengok apa ada di dalam. Ini pasar basah. Ni pasar basah Pekan Betong.
So macam-macam ada sini. Sana pasar basah, sebelah sini pasar kering. Kat sini pun ada jual kacang kaju. So bolehlah shopping-shopping kacang dekat sini. Kita naik atas tengok apa ada. Atas pun ada pasar kering. Kita tengok apa dia jual. Okey, sekarang kita berada di depan Plaza Betong. So kat Plaza Betong ni tempat beli t-shirt lah. Okey. So kat sini ada dua kedai halal. Tu satu. So ni pot jugalah. Halal dan harga murah. Makan kalau nak makan jimat bajet-bajet dekat sini lah. Okey, jom kita tengok apa ada kat dalam. Aku dah pakai lah ni, aku buat je dulu. Seluar ni, ada tak yang paruh ni punya? Tak ada? Berarti ni kalau aku pakai kena roba lah. T-shirt, jaket, baju betong, t-shirt betong, semua ada. Kat sini ada banyak kedai, so boleh pilih-pilih dan tawar lah. Ini tingkat atas, tingkat bawah pun sama juga macam ni. Okey, kita tengok kedai kat bawah pula. Kedai yang bawah ni dengan kedai yang atas tadi tu satu tokel. Jom lah. Okey, setelah selesai shopping, kami semua pun bergerak ke border untuk pulang ke Malaysia. Okey, kat sini jangan lupa serahkan balik borang custom. Boleh kena denda next time kalau tak hantar borang ni. Seterusnya, cop pasport dan dah boleh masuk ke sepadan Malaysia. Begitulah perjalanan ride santai kami kali ini. Ride makan-makan di Pekan Betong hujung minggu yang sentiasa ada cerita untuk dikenang. Okay, sekarang kita berada di restoran Bawal Goreng Panas, Kuala Kangsar. Okay, kita berhenti makan dulu kat sini. Kedai ni ada dua shift dan dua tuan. So daripada pagi buka sampai pukul 3 dia tutup. Dia tutup pukul 3. Pukul 3 tutup, buka balik 4.30 sebab nak bagi pertukaran owner kedua pula. So kami kena sidai lah ni, dekat-dekat sejam dah. Baru boleh order. Nak order air pun tak boleh, nak order makan apa semua tak boleh. Okay, kita ride motor campur-campur ni. Ada 2 GTR, 2 W motor, 1 Y-Suku dan yang paling slow SYM Husky lah. So memang kena tinggal je, pergi pun kena tinggal kat belakang, balik pun kena tinggal kat belakang. Tapi kami semua tunggu dekat pit stop. So, walaupun motor campur-campur, tapi kita ride kelajuan masing-masing, tapi jumpa di tempat yang dituju tu sama, kita tunggu. Right? Okey, begitulah trip santai kami, Brotherhood ride, scooter ride, campur-campur ke Pekan Betong. Ride santai, makan-makan di hujung minggu. Kalau anda suka video saya, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Okey, bye. Assalamualaikum.